orang itu sarang dosa, mengganggu orang itu sarang dosa, mencaci orang itu sarang dosa. Hari tu sampai petang, sebelum malam di situ. Dah lah kemari ku nak pulang. Di Kedah ke pulang? Kedah pulang selesai. Jangan 6 lah pulang lah, ini kulimo loh. Ya, 6 kurang setik lah. Ya lah, kita surah dia nak. Ya, kita surah. Jadi, mama kaji na lawak baca lah kita surahannya nak. Pertama, batang tarikai lah kita surahan. Yang kedua, kaji kurah. Yang ketiga, sakaratul maut ya nak. Yang keempat, martabat sumayang. Nang kalimo kaji basuci. Seluruhnya lah kita surahan, tinggal kita untuk memakan saja lah ya. Alhamdulillah. Sudah tu kini tibuk iaitunya kajian awak iaitunya nan ke-6. Iaitunya banamu kesempurnaan insan. Jadi kesempurnaan insan ko insan yang sampurno. Jadi kesempurnaan insan tu insan sampurno, insan kamil namanya. Siapa insan kamil tu? Itulah manusia. Ya nak? Jadi pada namanya kesempurnaan insan. Ayatnya yang menyatakan wa khalaqanal insan fi ahsani taqwim. Itu dari ayatnya. Apa soalnya? Dan kami jadikan manusia itu kata Allah dalam sarancak-rancak bantuan. Allah namanya cian tu mak. Wa khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Dan kami jadikanlah manusia itu dalam sarancak-rancak rupa atau bantuan. Di sekian banyaknya muka Allah dan buat di dunia gua. Kita manusia ko lah nampak yang rancak, nampak yang sampurno. Bahan sampurnonya sagalonya digini tu nak kawak manusia. Iya nak? Iya. Tunggu sempurna awak. Sagalo digi awak. Kona lain tu dah cukup sempurna ni gitu nalah. Badu kurang tu lebih. Di awak di panua ni beri mencupak panua gantang. Akulah kelebihan kita manusia. Atau mana maunya kesempurnaan insan. Adapun kesempurnaan insan itu 9 perkara. Mangkonyo banamu insan kamil atau kesempurnaan insan 9 lah banyaknya yang ada di dalam diri manusia tadi. Barunya banamu insan kamil atau namanya kesempurnaan insan 9 Allah membekali awak. Ngan 9 tu di kita manusia kau adanya keti di melikat tak cukup 9 dah. Di binatang tak cukup 9 dah. Dikurangi ditunalah. Ya nak? Mari kita cari cek-cek. Yang pertama jasmani namanya. Banan jasmani ko iaitunya tubuh kita nang kasar. Konyo. Berupa batampan, batinggi, bagandah, barancak, baburu, bagadang, baketek. Konyo kita. Ada awan pendek di kita nan lain nah. Ada yang tinggi, ada yang buah, ada yang nancak, ada yang mani, ada yang kami. Dia lahnya. Ya kau mana sebanyak kau kini dah ada semua tu awak. Mengalir awak nak kini dia datang dia tunang lagu masjid sempatmu sampai keluar. Dah ada ya wajahnya semua ni. Baralah kesantiannya Allah kau membuat cetakan manusia nak. Kau kambana orang pasti ada bedanya. Kan kembar mah. Kembar siam je orang kan. Tapi perhati-perhati orang yang kembar kok ada je bedanya. Aku nan jasmani tadi. Dua itu nala dari perompe unsur. Itu namanya anasir. Anasirnya ampe. Mana ampe? Api, angin, air, tanah. Ikulah alat di Allah untuk membuat segala macam. Nampi ko adonyo. Kalau ado nampi ko nak bisa mangari awak. Bisa mangari dah. Jangan kita manusia lah kendaraan oto jonda lain nah. Mak. Oto nda.
Mangkonya bisa tu berjalan, unda tu berputar rodanya, udah ampe tu. Cuma lah kurang salah cik nampak tu dia unda ada mati mah, tak bisa kan jalan ada. Ya nak? Lain ni contoh unda tu, unda tu mah pertama di unsur tanah atau basi unsur tanah tu. Nah tu api tu yang memanggang bensin. Bensin minyak. Angin? Mana angin? Tu ban ban angin dalam tu bang. Iya kena tak ada ban tu. Anda ada ban anda, mai jalan. Ada ban tak ada angin dia. Kempes. Anda bisa anda joto tu berjalan kalau anda ada nampak macam gua tadi. Api, angin, air, tanah. Ikulah Allah membuat segala macam di dunia kau mangkonya bisa dipergunakan. Katang kayu dah kata yo. Tang karambi itu mah ndak ada nampak tu dah bisa kan hidup mati dia mah. Ndak ada tanahnya, ndak ada anginnya, ndak ada airnya, ndak ada apinya. Apa menjadi api di karambi itu mah? Matahari. Kau masak. Kalau nak kena matahari tu nanti nama tu mati dia tahu. Itu nalar ditembak segala tanam namanya jojo api, itu matahari yang menembak. Lari kita manusia kalau ya. Manyo api, angin, air, tanah, api, darah pada awak. Tu darah awak tadi. Apabila darah awak kalau kurang, tensi awak tu rendah, awak nama lain walai pancalian awak lamura bakunang kunang. Duduk mencongkong sini awak tagak tak dunia aku dia awak. Aduh darah awak kurang. Itu darah. Itu napi tadi. Itu mangkonyo api konyo bergejolak. Api konyo sifatnya panih. Kalau darah awak naik, mau naik tensi awak ni. Bahkan macam naik darah dia aja. Ada emosi naik semua tu. Itulah api. Mangkonyo mama iblis tu Allah ciptakan dari api. Setan tu kan dari api dia tu lah. Makanya apabila awak marah atau apa bangi, tu api yang bergejolak dalam diri awak. Dalam sebuah hadis bersuara dembo. Apabila marah salah seorang kamu kata Nabi, apabila awak bangi, apabila awak berang, apabila awak emosi, anak kecil Nabi falyatawada. Apa soalnya? Falyatawada. Apa soalnya tu? Mangko hendak beruduklah. Di ketika emosi, tensi awak naik, marabu mangka awak, faltawada kecil Nabi. Maka cepatlah anda ambil air wudu awak. Ketika awak mai emosi tadi darah serang naik itu awak basuh mungkuk jo air tu. Hilang emosi langsung. Kenapa? Api ku untuk memadamnya air. Kau terpanggang kumpul sama kaidan rumah apa nak cari? Air dan suara cari sembe. Kenapa? Api itu akan padamnya kena air. Takatulo kita manusia apabila emosi naik jangan awak bermanual, jangan awak lari ke tempat langang tapi cari tempat bodoh langsung. Langsung redam emosi awak. Langsung turun tensi awak tadi, kini awak nak jadi berang lah. Itu Nabi yang macam tu. Apabila bangi wuduk cepet. Doa mak bangi. Kado nak. Ibu dan sangat dia. Ibu ti. Ibu ti. Nak dong yang bangi kita lah. Kita punya kadang-kadang orang dah tak nangis lah. Itu nak cuci bangi tu. Ibu ti. Sambo dan nyambo tak kati yo. Ibu ti yang kerja orang setiap nangis. Orang tu bangi tu. Iyo tu lah. Itu namanya manusia. Ya nak. Kalau kita kaji mah, kaji kan 9 lah. Sudah tahu lah. Api, darah pada kita, angin, urek pada kita. Jadi kan urek awak aku dari angin desanya di biak tu nalang. Urek awak, berapa banyaknya urek dalam batang tubuh awak? Keadaan. Tentu keadaan. Urek dalam batang tubuh manusia aku sebanyak ayat Al-Quran. 6.666 urek. Bayang tu kau bentuknya awaknya kau mak-mak. Baralu 6.666 urek dalam diri awak.
Kalau inna mak jurik ko lai. Tu dari angin Allah ciptakan. Ketika awak mati, urik ko langsung hilang sekali. Tak ada dah. Orang mati tu presolah nyo ke dokter. Kubaklah kulitnya, nak suritnya lah. Nyurik tu bisa dicek di rumah sakitnya ketika ada duit tu. Ya. Apabila orang mati, dipesurik, nak surit lah. Kenapa? Nyulah pulang kepada angin. Nang ketiga air tulang pada kita. Di nan tulang aku dia air gasai. Air tulang dia ni. Tulang kita kan. Betul lah. Tanah daging jukuli. Aku ada daging jukuli aku dari tanah. Sehingga apabila awak dikuburkan di orang, nang kulit jo daging ko nyo langsung jadi tanah. Buang air awak ni kadang-kadang jadi tanah tu. Buang air kadang dalam parak tu apa biasa tu tak ada orang jam makan tu. Bekolah membuatnya kata tu. Di tanah. Apa nama buat dekat tu? Iya, buat dulu katu ketik dan dulu waktu orang dulu si seorang cerita parak ini. Salah salah parak ini. Don sama je pasal kanya. Tu dulu. Mak janda dia mak dia ambu pula suruh ambu tu. Saya ambu masuk mak kita ketik di tinggal di Gunung Bunsu di Payah Rapui masa kecil ambu dulu. Kadang sahabat sikit parui tu lari kalau berak kopi. Tu ketik. Tu kan pemoyo buang air nak carilah 3 hari seandainya ada binatang yang memakan buang air kadang tadi. Hanya merubah ketik. Iya. Hanya jadi tanah. Jadi kok tubuh kita asalnya dari perut tanah, yaitu daging dan kulit. Aku sambangnya kok, aku nan jasmani nama bungkui. Pambungkui ko nyo mak. Daiko diri awak dan sabana ka. Ko kapulang kepada asalnya masing-masing. Anak kata Nabi, kullu syai'in yarji'u ila asalihi. Tiuk-tiuk sesuatu tu akan pulang kepada asalnya. Asal tanah pulang ke tanah, asal air balik ke air, asal angin pulang ke angin, asal api kembali kepada api. Aku yang tubuh nak aku tadi. Nanti di kampung akhirat dikembalikan Allah nanti balik kau. Karena ada orang mak lah mati ribuan tahun dalam tanah dikuburin kuasa yang dikali kubur tu secara kasat mata, secara pandang mata neko tak ada lagi yang lain. Tulang bahkan nama suo. Bahkan tak ada tulang lain. Kalabi tu. Apa caranya Allah besok mengembalikan kembali urat nala putui, darah nala lenyap, daging nala punah, tulang nala cair. Baca dia Allah untuk mengembalikan nanti setelah hari kiamat. Itu mangkunya dalam Al-Quran, wa nufika fis-sur namanya. Tiupan yang pertama adalah untuk kamu menuah segala muka Allah. Tadi kajian tadi kan Israfil karajonyo maniui sarunai sangko kalo. 2 kali je maniui pupuk itunya. Tiupan yang pertama nyo sedang menantian perintah dari Allah kini Israfil. Apabila komando datang dari Allah langsung nyambui. Hembuslah trompetmu wahai Israfil kata Allah. Langsung nyambui. Mangko terguncanglah dunia aku. Iza zulzalatul ardu zilzalaha. Apabila diguncang oleh Allah dunia aku akan seberang puncang yang sangat. Adik kena tiupanku yang berbunyi mangko malatuilah dunia aku. Mati sebelum makhluk Allah. Jadi tiupan padamu itu untuk membunuh segala makhluk Allah. Baranglah mau nyentuh main nama baca lihat dalam kitab. Setelah ditiup pertama muka lu Allah kalau lebih mati sadonyo baik nan tinggal di air walaupun tinggal di daratan, walau nan tinggal di awang-awang, di hutan belantara, semuanya mati. Duniaku habis sadonyo. Tak boleh. Tak ada buki yang mencogok, tak ada lurah yang balak kuat dalam nado.
Data sadunya. Diistirahatkanlah segala aktivitas di Allah. Ada pendapat mengatakan hampir 10.000 tahun lah maunya istirahat. Ada mengatakan hampir 10 tahun. Bahwa wacanlah pendapat Allah tu mengistirahatkan aktivitas makhluknya setelah tiupan pertama. Istirahat. Nah doa kembali Allah sendirinya balik. Jadinya Allah kepada awalnya sendiri akan kembali akan sendiri pada suatu nanti. Dulu Allah kau seorangnya. Ya nak? Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan sendirinya, dengan kesendiriannya, sepinya rasanya. Hanya buat berkeluk namanya kau. Nyubuh langit, nyubuh bumi, nyubuh surga, nyubuh neraka, dua kalam, aras, kursi, binatang, jin, setan, manusia. Nanti Allah tu akan kembali seperti itu balik. Dalam kesendirian sepilanya lihat setelah hari kiamat. Wah, aduh. Sunyi lo Allah kau lihat. Ada orang namanya nyik dan kini lihat. Tapi mati saya. Sudah tu baca lihat dalam kitab tiupan yang kedua lagi. Setelah dibangkit malaikat oleh Allah, sudah tu diperintahkan untuk meniup sarunai sangkakala kembali. Put, mangku berbangkitlah manusiaku keseluruhannya. Sejak di Nabi Adam sampai ke bagi umat Nabi Muhammad yang paling terakhir, bangkit awak. Model cinawan tumbuh awak. Selama istirahat tu tak kalau ka ditiup sarunai sangkakala, disiramilah permukaan godi Allah dengan air seperti air nasi. Ada air nasi dulu nak. Batana dulu kan bakadang. Kini kan tak lain. Batana aja masjid kini nak. Lebih lama ngalaganya di kadang tu dia ambil airnya kan. Karena nasi. Seperti itulah hujan nanti yang turun untuk menyuburkan manusia konan tapanam di dalam tanah. Itulah dia Allah untuk mempertemukan kembali organ tubuhnya lah terpisah-pisah, dagingnya lah cair, uritnya lah putui, darahnya lah hilang, tulangnya lah berserak-berai. Dengan itulah Allah petawikan keseluruhannya. Mangku kembalilah tubuh awak hilang tu balik seperti koncak dia. Ini boleh kau lihat. Tapi nak gaya dulu lain. Mudah. Doa lah. Baru awak sinan mak baca lihat dalam kitab Dakaid ya. Awak berbangkit nanti di padang mahsyar setelah tiupan yang kedua. Sinan tulah kita sangat rusuh. Rusuh hati ndak kamar kari bacol. Yang awak rusuhan. Rusuhnya awak mungkin kan rako badan den. Selama hidup di dunia kerajo banyak yang salah. Sumayang banyak yang tinggal baca Quran ndak muah. Wa mengaji namu satu. Orang puasanya menyuka syari. Sehingga usuh tinde kena aku ada negatif. Awak dah baju dah. Dak ke Sarawak dah. Tanpa busana. Cuma awak dah ira lu jura banyak do keting. Kalau jutaan manusia tua semua bangki Jawa tu tanpa pakaian awak. Awak nak ira ke jangka kawan awak. Awak nak kami cari orang tu orang lelaki negeri cari orang lelaki ndaklah macam polisi dah. Ndak ada pangan awak ketika itu hanya melainkan nasib awak sendiri antah dinakuan tadi sahaja. Itu dipikir aja. Kira-kira mak kalau dipikir nasib awak nanti di padang akhirat. Mungkin juga tak makan nasi tu Sembayang kau takut awak meninggal. Ya nak? Atau mengkonyo buah sembayang tu mak adalah membiasakan menghadapkan diri ke akhirat. Kaduk-kaduk mengenai akhirat. Sebab orang yang melupakan akhirat, yang cenderung hatinya ke dunia, maka neraka lah Allah sediakan untuk mereka. Ya nak? Saya kadang kini dah terpikir-pikir. Main dah lain. Umuan tabeku anta kabisu. Dah kabeko. Kalau sakit badan seni tu pengenala ke mati sini. Iya dah. Ya nak? Iya. Dah mama seni tu ande yang mau mati dia ni. Macam dia jadi dua. Baru macam apa petang di bawah mak.
tak sakit tu sebentar mesti lagunya bawa kongkuan sakit panjang je tensi pemaning labang mak dia lah 92 je kini betu selanya bukan kini kok sakit tibo panjang taraso talanta duduk iyo karena kaji selama ko 6 buah jangan sampai lupa mak beko yongku. Jadi satio amak jago lalok pagi batang hiduannya lupa macam liat. Bagainya. Dah tu gerusunya lah mak. Yo mungkin lah usianya lah 92 kan lah cukup melakmu tu. Iya. Jadi ya kalau nak nampak batang hiduang lah itu capek-capek lah kami. Kumpian anak cucu awak pesan-pesan yang baik sampai ninggal awak dan sampai batangka. Dunia kaji nambah lagi selama ko. Yungku. Kini balik nampak tang dua mak. Orang nampak lagi. Berarti kalau nampak kini jam lagi ni gua kan? Jam 8 gini gua. Laki jam 8 besok lu mati lah mau jamin. Itulah mau menjaminnya mak. Sebab itu kan garak 24 jam. Tu namanya wak gunanya wak mengaji kata itu. Mainnya sedang sakit tu lupa macam tu mangkunyo nak boleh. Jangan sampai kalau mulai sakit mak bo atau pannya awak segala macam guys. Awak cik itu nak perhatian ni. Cik itu perhatian maknanya. Walaupun sakit latih mak nak makan latih lagi, tapi batang hidung masih nampak lu ke mati lah. Tu jaminannya. Piwak sehat je makan bertambuh lalu bagaru buang ketik buang gadang sabana rasuah tapi tahu itu nampak lah 24 jam katanya ya tu harus awak para dulu kaji nama itu ya nak jadi ketika yang seperti itu tu awak memang tak menghiraukan siapapun saja indu awak nak kata pikir ketika itu tu lah ayah anda awak, anak awak, minantu awak, cucu awak, segala macam dah awak nak mikir awak je ni, lah tinggi turu arah lu kema uru arah padang akhirnya namanya perang masar lu nado baik tetong lah nak kaya matahari nak matahari nak doleh nak do matahari nak do di akhirat matahari nak doleh yang ado nanti di kampung akhirat itu hanya cahaya tiang aras yang lebih angin daripada matahari. Cahaya tiang aras tu lebih angin daripada matahari. Itulah nanti di akhirat. Matahari kau malatui bisu. Bulan tu malatui bisu. Bintang tu jatuh-jatuh kawan nanti. Kane tiupan pertama tu itu kebahayanya. Padang masar baru tiang aras, cahaya tiang aras yang menyinari lain. Itulah. Sinan tu amal baik awak dia amal ibadat dunia nya lamin awak dia kalau banyak amal ibadat awak tak tersuh langitnya pernah masal tu lah itulah banyak dosa tentulah langit dah tanggung-tanggung itu mangkonyo di pernah masal tu setelah kita dibongkar di dalam kubur kita masing-masing bagaimana macam nasib awak laki awak batimbang namanya huru hara padang akhirat namanya seluruh manusia tanggung antara alam sinar ini nampaknya di Allah tu kalajo ada di dunia orang gunung sekadang gunung nampari sekadang gunung Marapi melelo jalan melo aduh nama masosuan ni kue berjalan asik lah namanya tu mangkonyo mak kalau orang-orang ni duit wajah kirik nanti mungkin yo nak takau dia buat takui awak menyakiti orang, takui awak menciluk, takui awak memanganya. Kalau kita kanak-kanak nasib di akhirat. Ya, cara kanak saya ini pengaruh dunia pada aku. Adoleh. Kalau dia mama nak adoi dunia, dunia kari kacar. Aduh, ke masuk dulu. Untuk akhirat mana? Yo kita fikir gini je. Untuk akhirat mana selai. Tinggal serima sisoi duit koyo bana banyak tinggal dalam berzikir ya awak ni. Anak awak aku kenal dia alhamdulillah aku indah anti lah. Dia kena fikir. Ya tak? Kenapa dia fikir kan dia anak dia ni. Pagi selamat. Tantu dia ni. Kayu je kata yang tak giring piti. Apa lu itu fikir dia. Ya. Apa kata tu?
Oh, rezeki lagi. Anak selapan lalu suang Allah nak mengelimpiti. Cuma aja ni merenanya. Apa lu tu ala tu? Sebab nak rezeki awak kalau sudah les lagi aduyo nafas awak. Rezeki awak nak akan pernah diputuskan Allah dah. Jadi dia juga ngok itu rezeki di giri itu lah. Takatu yakin awak tentang rezeki awak. Hendak camin ayo kau lanjut. Ini musim hujan lo. Corona sama jadi lo. Lado murah, bareh murah, coklat nak laku. Aduh lah, mikir walau tutu ko sesuk pagi sesuk ke petang makan kue cek kenyang. Mana pitir banyak le. Digina pitir nak siuta gini sagi nak kabi abi ke apa? Bunuh dah lah do. Agak beli le. Kari beli le ameh kemana penggal? Di Bali le mama umur 70 ko baju rancak ke pasar Ramadhan. Makan pakai le. Makan pakai. Pecuwe kan nak do le mah. Orang baju rancak tu kan orang pecuwe. Lampi pacaran. Pakai baju rancak. Awak aku bersaji je lah mah. Haji yo, tak masuk ambo sendiri ndak yo mama. Ambo nak tak kati yo. Kadang-kadang lagi terfikir kadang-kadang indah. Mana namanya duit dia arah-arah untung namanya. Beban balik sing luang batu. Kadang-kadang lagi terlaki berbadai kadang-kadang indah. Ini kadang-kadang yul murkala Allah kawak kadang-kadang. Itu namanya duit nak dapat dah. Cuman sampai balai nak rajuk kali lalu juga enak. Ibadat itu untuk awaknya. Contoh kini ko ibadah ko mak. Iya. Tanggung kan palu doa gini tu. Ya nak. Kira mai mak ko mak. Coba orang kiamat tu kini dah orang lalai tang awang lah keadaan. Nambah jalan ni tiap ini tu orang kiamat kini doh. Kiamat tu orang dah dua. Orang lalai istiqamah juga kajinya. Tu orang kiamat kini ni. Dua-dua indah bakisah tagak nama paliang juga kajinya. Kaji nyo tuntut nyo aman. Nyo pahami, anyo nian taruh. Ndak nyo anjak-anjak dia doh. Itulah kiamat bang. Alhamdulillah. Lebih bertahan juga mengaji kiamat mah. 28 28 mah satu. Kau nyak tinggal ni nak. Satu nak tinggal kiamat kau. Coba aku selai pengkar kata nak murid lu. Kalian kau lah kiamat emang kata aku selai pengkar. Mana tu ya? Yo. Bara orang kalian dulu sama mengaji. Itu lah dia tuang rompe puluh ya. Bara tinggal ni. Wah, 50 orang lebih ramai ni 50 orang aku. Nalah biar tu nak ramai dari ni. Malah berhenti je mengaji. Nanti kaji tamat ada berhenti je. Jadi awak nan bertahan mengaji ko, kitalah termasuk keramat. Keramat tu apa? Mulia artinya. Mulia di mata Allah. Tak di mata orang banyak lah. Ya tak? Orang banyak pun nak mulia kan indah. Kahar awak ni matu banyak ko. Yo tapi nak dipikir benar. Nak fikir lah. Yang penting mana kan di mata Allah. Balik kita ke pokok pengajian. Itunya ayan kerajia namanya anasirnya ampe api angin air tanah. Kau tubuh kita nak kasih nak. Sudah tu alai rohani. Iaitunya tubuh kita dan halui. Muhammad namanya, nyawa namanya, ayan sabita namanya. Aku nanti kita dan sawananya. Aku naman arafa nafsu pakat arafa rabahu. Siapa yang mengenal dirinya mangkotakana dirinya Tuhannya. Apa caranya mengenal diri? Dimasukan sarung ke dalam pisau. Iaitunya nang kasa dijadikan alui. Nan tubuh kasagwa. Nan sabananya nan paling bahagia tubuh nalui nan di dalam tadi. Itunya. Kayak kau sambang. Nan isi itu nan di dalam ayat sebita Muhammad namanya. Itu nan kekal dan abadi. Ini tidak pernah mati-mati. Nyo pernah mati deh. Nyo pindah deh. Tinggal tubuh kasa. Nyo pindah ke alam barzah. Ana Muhammad tadi. Nan nyawa tadi yang sebita tadi anasirnya sampai wujud ilmu nur suhud itu nan asah kejadiannya nan sabananya wujud artinya ada ilmu artinya mengetahui suhud artinya memandang
nur artinya bacahayo. Siapa ada na sebenarnya? Cerita. Nah di dalam tu sebenarnya ada dia. Siapa mengetahui ini sebenarnya? Ayat cerita. Dek tahu na di dalam, engkau tahu na di luar. Kalau nak ada di dalam, kau di luar, kau nak ada gunanya lera. Hanya di dalam tu nampak yang berharga diri kita. Enak? Balai bacayo. Nur bacayo, enak? Siapa bacayo? Ayat sebentar bacayonya. Kalau tidak ada yang sebentar tu tidak ada bacayo wajah boleh tak? Kenapa? Memang cahayo tu dalam rangkik. Orang mati kan pudam wajahnya. Tak berminyak dia nak. Dia kalau hidup ni nak. Walaupun gaib nak mama tapi berkilik. Tu nur tadi tu. Ada maya semua juga kerambi. Makin tua makin keluar minyak. Tu orang mengaji tua tu bedanya mak. Awak mengaji tua tu bedanya di orang tak mengaji tua. Kenapa? Awak menyingkuan barang nanti suruh. Menyalukan intan yang tondok. Sehingga bedalah. Oh wajah aku dibanding yang dunia lain. Nur awak tu keluar. Karena awak apa? Nan di dalam tu padu etika dan maripai awak nan sabananya awak. Memang tu awak. Iya. Berseri. Tambah awak banyak baca Quran. Tak ada lah. Walaupun gaib mana. Tak ada awak silanya orang banci menceli. Jadi nur tu sebenarnya banyak penyurahannya mak. Mau cari dan kaji nan nur di sini tu banyak penyurahannya. Kadang nur tu awak tua orang nak merah menceli awak. Dulu orang golong air banci dah mana ni. Inyo lupa ingatannya lah hilang timbul. Inyo lah pikun sehingga ni banci dah mana dia. Ketika awak juga kaji tu, pikun tu nak ada kemesuh jawab dah. Amin. Suara umur 60 anak, 70 anak tapi tahu je diri awak ni. Jalih awak nama badan awak ni, pangan awak dah stabil je ni. Dalam pian 72. 72. Ada kaidan pikun nak. Cuma kadang kok takut kok pikun. Kok aja lah 70 ah. Nya pikun tu tibonya umur 60 kete. Kalau lah lewat 60 ada tiba tu lah lepas dari perbatasan nama tu. Ibarat menampu lah lewat ni perbatasan mah teman. Kadang maya mana ni kadang kan. Kalau lah sakit kadang mantun. Ya Allah. Ambo kalau sampai ya ambo ya Allah ambil segala tanaman engkau lah ya Allah. Ambo takut pikun, ambo takut jumpu ah. Ayolah tu. Murah ubenya tu. Pikun tu. Haji baca Quran, duduk kaji tu, insya-Allah. Tak kepikun gitu. Insya-Allah. Banyak silanya wak. Kok ambil dosa di masa-masa yang sekian tahun yang silam, awaklah taubat, lah suatu batu menangis ke Allah. Kau ada namanya 30 tahun yang lampau, 40 tahun yang berlalu, ada kesalahan yang sangat fatal di mata Allah. Ini tidak diketahui di orang banyak. Taubat ke Allah. Ya Allah ya Tuhan. 40 tahun yang lalu ya Allah dosa ambo yo tak mungkin kata ampuni barangkali dah. Orang banyak nak do tahu, mungkin engkau yang maha tahu. Nanci tu dosa ambo tu nala yo ampuni wah. Diampuni tu nala. Iya. Sebab masa lampau waktu awak yang mengetahui masa siangnya. Iya. Mereka idam, mereka hati amak sama macam. Masa lalu tu awak yang meresapi tahunya awak ni. Awak akan lupa dengan perjalanan hidup awak sejak awak balik berakal. Ambo nak sampai kini. Dah lupa ada. Apa yang ambo alami, apa yang ambo terjadi di badan diri ambo sejak ambo balik berakal sampai detik kini. Tak ada ambo nak lupa dah. Baik mani, induk mati ayah bini. Awak tinggal di orang ke orang, kasih orang nam baru. Takkan ada masa doanya. Sabari nak lupa. Sabari bapatang lupa, sanitiak bapatang hilang tu dia nyo. Takkan tu lah awak tu. Iya. Dosa ambo ya takkan aja begini ni. Cik nak bersul ambo dah mak banyak lah dosa ambo je. Kadang duit orang boyak tengah malam ni. Lalu minta. Minta dia cik mak, ni kerja dang. Panik mana nama yang dia. Malam mu pajik dia tu boyak.
Sehinggonya lah memang jatuh mau bodoh kau nah tu panggil bodoh dosa tu mak kalau dah diampuni tu lah apa kalau boleh kira esok tu mak dulu nan jahit na lemah ninduyan mah orang ninduyan dia orang pilih je kau ni pilih tak dia kecil mau dapat lah di kalau bagian-bagian kasinan tu dia orang kau berkuduang mah kuduang dulu dia tu cai bambi dia nak berkuduang kau bisi mun yang dalam bisi mun yang basamiannya rapi-rapi joli di tajam juatan kau tengok orang dia ni Beko tu dia pun walai umurnya sih. Banyak. Dia kunyang ni sedia tapi kunyang ni lain lah. Kalau mak pangai buat nama tu tetap jawab menipu, tetap yang menzalimi. Kau dah dimaafkan di Allah, dah diampuni Allah bapa kerojo besok di akhirat. Mangkonya awak tobat nasuha namanya. Tobat dan sabana tobat. Menyesali segala yang terjadi yang salah di mata Allah, yang dosa dipandang Allah, mudah-mudahan diampuni di Allah. InsyaAllah. Yang membuat awak terazab tu kan dosa awak. Dosa awaknya. Kalau nak berdosa nak dosa azab nak ketibur awak tu. Yang diazab tu parangai dosa awak tadi. Mangkonyo awak yo termasuk buntung mama lama lai sempatnya mengaji. Tobat awak kepada Allah, mudah-mudahan tobat kita diterima. Tuinya. Ya tak? Yo. Kalau orang pikun tak boleh dari mak. Orang pikun tu nak terkenal kan masa lalu tu. Manganya tu 10 tahun yang lalu nak tentunya dah. Mangalah itu anak itu ibu tentunya. Tak puang. Siang yuang nak mah. Tapi nanti itu puang tu. Siang sini. Nani na lamu-lamu na lah gagai. Tu Tentu ikut nak tentu. Nak tentu je badannya dah. Kadang kalau nampak orang pergi ke rumah orang tu rasa kenal kadang-kadang ya Allah jauhnya bukan nambah dari penyakit ya Allah. Mudah-mudahan diindahkan Allah ya nak. Jauhannya. Masa bocik mak ambo mudu dulu. Mak yalah hampir mati. Iya, kalau secara logikanya ambon kalau mau duit lima. Iya. Mungkin mak duit 3 tahun pun sudah kemungkuan. Ambo mungkin ada 20 tahun atau 10 tahun lain lah. Iya. Itulah ukuran. Cuman narasi Allah tu nak tentu dah dulu. Tak mau mati belum mak. Ya, petanggung ku Imam Sidinya kami ni kerjanya mati. Iya. Inyo nak mati lu. Allah. Itulah mak cerita lo kawan mak atau kawan mak boleh ku imam petang mak itu cerita pia. Yo, ni kecen kami mati mak. Ini mati. Lah itu ke cerita tinggal terang bu mak. Di keciannya ada mak ko leh. Lah mati ada berbiang leh. Tak kau rasa mak pokoknya. Makanya mak kalau lah mati orang buruknya lihat colah. Dah. Apa makan dong ku ajar di kampung. Pacakak, pancilo, aratundang, aratunyuyo. Segala macam ditutu di kampung. Matinya. Kawan nak boleh coba buluan ni kata. Nak boleh coba curi ni patang ku ajar. Kawan sudah manciluk tahu ni tuntang tak mati. Nak boleh cocok tadi. Ditutup dak lain. Kapan perlu tu mangkonyo mak suku jerila nak dalam hadis nama al-syur kitab al-syur pamonyo orang ko kan lah sudah apa mak lah sudah dikapani, lah sudah dimandian, lah sudah disolatkan. Kadian tanyo kalau buat nalayu kata nalambang. Tak kerilan mah. Ko dape dikecien je tukang mubali gua atau tukang ceramah atau tukang meminta suku jerila gua. Iya. Laisa pakai wasadu alanyo kini. Bosonyo orang yang meninggal gua yang mati gua pak gua. Inyo termasuk orang yang baik-baik. Hei, coba sama. Maka ketika itu nyo dianggap oleh Allah sebagai orang yang baik. Itu nanya tu. Aduh tu dalam kitab surah tu. Ketika main kaliantan tu sepakai kan minta syukur lalu mah. Waduh barangnya kok kato kecapek muncul lah tak katuan capek tangan lah terjambau capek kaki lah telangkahan.
Aku ada kata-katanya nama nyingguang. Lain ke kita mau aku lain. Ya nak. Aku ada utang piutang, bare na beriter, padi na basuke, piti na bilang, amin na batayi. Lain pakai kita untuk kama mamanya lain kecerang kampung. Dan terakhir balai. Kini ko itu mama ya papa segala kita nanti bo kini. Lain pakai orang mengecen ulang ku uang elok, uang baik-baik. Lain kecil orang segala datang. Berarti nyo dianggap Allah pada saat itu tu di akhirnya kebantahan kata pe Israelnya terakhir inyolah orang baik-baik. Itu. Dulu mama. Aku dapat tu aduh masukkan kepada datuk-datuk awak. Silanya tu kan ama yang disuruh untuk meminta-minta maaf tu kan apa nak? Datuk-datuk suku nak. Pemau suku kecil. Suku banyak macam kan? Ustaz nah. Kalau ustaz tu lainnya lah pakar sini. Tua. Tu tambahan cik suak aku mati na puamak suak. Mati laki wak, mati ayah wak, mati emak wak. Awak mati. Awak mati berkata orang itu ilai. Nah, pandai lu amajaran dah. Sebelum mati waktu jangan nak. Mati sudah bergaya. Cuma semua juga ya mak anak. Orang nak punyo lah. Mati pajak. Mana lu mati pajak? Mati pajak kau. Sibuk. Kan lupa ya. Oh, nak pai nak lupa jawab kan? Ayahnya tu udahnya. Tapi saya itu. Nanti kerja tu nak lu mati pajak. Kau dah kau bau ni pajak tu. Benda. Pajak dalam mu tinggal. Itu kau ni 5 unit kan letaknya dulu. Alah berapa buah tahunnya? Ya. 18 bulan si Asmi si itu baru. Inilah kuliah anaknya. Salam. Ya mak nampaknya aku pakai di tibo. Biasa aku pakai kalau di tibo ko hari dah bukan 6 macam mana? Kurang. Ini mak nampaknya penyuruhan kaji kita nyus kaji ko dalam surahnya. Iya surah. Kalau batangnya ndak salamuna ada amanyurahan ko. Jadi kaji ko mak seandainya batang tu tak bisa terkuasai dawa, dia hukum faktor kita lah tua. Surahnya ko nanti bilang. Semua paham ini semua tu. Di surah ko semua artinya awak mencari paham. Dengan surah ko tadi mengkunyu paham awak. Paham ko nak kali baca kurang dah. Paham ko bab tu kalau nak kokoh paham dikunci. Ko ndak lurui rantangi tali. Kalau ndak mulia tapati janji. Kalau nak taguh paham dikunci. Di nam paham ko kita kunci mati. Ndak kali baca kurang paham ko dah. Mana paham ko awak merasukan bahwasanya Allah tu memang ju awak. Bahasanya Allah tu nak cocok kurang dah tu paham nama itu. Atau paham yang tadi umpamanya diri awak dan sabananya kun dan di dalam dan di luar aku bungkuh itulah paham awak nama itu. Atau nam paham dikunci namanya. Hari nan surahan kajiku adalah untuk mendatangkan paham. Di awak menengah surah tiba paham dan Tiba pahamnya sekali. Amanggu-anggu ni. Iyo ya. Tu nam paham dikunci namanya. Kaidan tu kaidan minta surahannya. Tu. So, Yalah. Ya kadang-kadang awak kan tiba di batang enggak lama awak menengkok tapi dipaham awak menengkok. Sehinggonya mengaji ko itu yo pesan awak dulu. Kita mengaji ndak dapat beko itu. Cuma nak awak memikir batang yo. Batang ko dapat alhamdulillah. Ko indah. Paham ke bisa awak kunci. Paham bisa kau angkut pulang. Itu dah mama. Di pada hari ini kaji kita sudahi tentang penyurahan daripada kesulitan. Kan ketiga dia nak. Surah ketiga ni. Ya surah tu mana kan? Sembilan ya. Iyalah. Sembilan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawalay mak nama kanang kapulang sementara ko ado le kerajo cik iduan kali kakok